1, Nguyen Tung Seng, 405B. Nguyen Tong Duong. Kesukaran 3.4 untuk terjunan terakhir dari Vietnam. Inward 2.5 somersaults dalam kedudukan pike. Dua terjunan yang terakhir tidaklah begitu baik. Mampukah dia mengakhiri dengan cemerlang kali ini? Oh, baik. What a dive untuk menamatkan saingan dalam 1 meter papan anjak lelaki ini. 6.5, 6.6, 6 yang diberikan. 61.2 adalah saya kira catatan terbaik yang dia lakukan pada hari ini. Nguyen Tung Duong dari Vietnam. Seterusnya Max Lee yang juga dalam persaingan untuk pingat ketika ini. Forward 2.5 somersault, 1 twist. Pike adalah kedudukannya 3.2. Darjah kesukaran untuk Max Lee adalah 3.2. Oh, terjunan yang sempurna. Wow. Max Lee hampir pasti akan mempunyai peluang untuk pingat di sini. 6.5, 6.5, 6 saja. Tidaklah setinggi seperti yang saya jangkakan, tapi masih dalam kelompok 60.80. Adalah pungutan mata yang baik. Nurkayum Nazmi cuma mampu melakukan yang terbaik saja untuk terjunan yang terakhir. Mungkin kedudukan pingat sedikit sukar. Reverse 1.5 somersaults, 2.5 twist. Ini adalah terjunan kesukaran 3.0 untuk Nurkayum Nazmi. Akhirilah dengan cemerlang. Itulah yang berjaya dihasilkan oleh Nurkayum Nazmi. Take off daripada terjunan penerjun negara. Semuanya antara yang terbaik. 6.5, 6.6. Di kesukaran 3.0 sahaja menyaksikan cuma 55.5 mata yang dihasilkan di ranking kedua buat sementara. Diver number 4, Andrian, Indonesia. Reverse 1.5 somersault, 1.5 twist. Kedudukan bebas. Kesukaran 2.6 untuk mengakhiri terjunan pada hari ini. Satu lagi terjunan dengan entry yang sempurna, percikan yang kecil dari Andrian Indonesia, menunjukkan keupayaan dalam acara 1 meter papan anjal ini. 5.5, 55, 40.30 adalah catatan beliau. Darjah kesukarannya rendah. Diver number 5, Chittiwood Phompoon. Chittiwood Phompoon. 533D. Back 1.5 somersault, 1.5 twist. Dalam kedudukan bebas juga. Kesukaran cuma 2.5 saja untuk Chittiwood. Ya, memudahkan terjunan yang terakhir. Sekitar 6 untuk 45 pungutan mata. Ranking yang ke-8 buat sementara waktu. Dan saya kira mungkin dia di ranking dalam 2 penerjun terendah selepas tamatnya pusingan yang ke-6 ini. Yong Rui Ji. Inilah harapan kita untuk emas. Dia kena fikir apa yang dia mampu lakukan terlebih dahulu. Forward 2.5 somersault, 1 twist. Dalam kedudukan pike, kesukaran 3.2. Ayuh, Yong Rui Ji. Oh, terjunan yang terbaik pada hari ini dihasilkan Yong Rui Ji dari Malaysia. Save the best for last. Itulah yang beliau lakukan. Sekitar 7.77 puratanya. Antara catatan terbaik 67.20. Kesukaran 3.2 meletakkannya di ranking nombor 1 ketika ini. Dan saya kira dia cuma boleh dicabar oleh
Evir Pak Luntam sahaja untuk kedudukan pingat emas atau perak. Inilah pencabar terdekatnya, Evir Pang Luntam. Forward 2.5 somersault, 1 twist dalam kedudukan pike. Kesukaran sama dengan Yong Rui Ji tadi, 3.2. Entry yang sekali lagi menakjubkan dari penerjun Singapura ini. Kita dapat lihat bagaimana penerjun-penerjun dari Singapura sudah pun meningkat naik 7.5. Ranking nombor 1 emas saya kira dalam tangan Evir Pak Luntam dari Singapura. Dan dia sudah pun menyedari realiti itu kerana dia tahu pencabar terdekatnya adalah Yong Rui Ji, Yuda Prastio, untuk melengkapkan terjunan yang terakhir. Reverse 1.5 somersault, 1.5 twist. Kedudukan bebas, kesukaran 2.6 sahaja. Entry yang sedikit menyerong pada saat-saat akhirnya, anda dapat lihat di situ. Namun tetap diberikan sekitar 5.55 untuk 39 mata. Yuda Prastio ranking ke-8. Dia dan Titi Wood di ranking ke-8 ke-9 saya kira. Dan penerjun terakhir adalah Chawatwat Juntapadawan dari Thailand. Inward 2.5 somersaults dalam kedudukan pike. Kesukaran tertingginya 3.4. Kerana dia mahukan pingat, mungkin juga boleh menempatkan dirinya dalam kedudukan pingat gangsa di sini. Dan nantikan terjunan yang terakhir untuk Chawatwat. Satu lagi terjunan yang sempurna. Chawatwat melakukan 3 terjunan terakhirnya dengan cukup baik. 7.77 dia di pingat kedudukan pingat perak, memintas kedudukan Yong Rui Ji dari Malaysia. Oh, Singapura, Thailand, emas dan perak. Gangsa sahaja untuk Malaysia dalam acara yang didominasi oleh Malaysia. Acara terjun ini dalam 1 meter papan anjal yang kita lihat bagaimana penerjun-penerjun muda dari rantau ASEAN Tenggara ini, termasuklah dari Malaysia. Tapi ini membuktikan cabaran semakin hebat dalam acara terjun ini. Yong Rui Ji sekadar kedudukan ketiga. Nurkaim Nazmi sekadar kedudukan kelima. Tidak ada emas, tidak ada perak untuk Malaysia. Kita ada pingat gangsa di acara terjun 1 meter papan anjal lelaki. Dan itu adalah kedudukan muktamadnya. Evir Pak Luntam, Singapura emas. Thailand, Chawatwat Juntapadawan, perak. Dan dengan 3 mata mengatasi Yong Rui Ji di kedudukan pingat perak, mengatasi Yong Rui Ji untuk gangsa buat Malaysia. Dan Max Lee ketinggalan daripada kedudukan podium, agak jauh akhirnya dengan Nurkaim Nazmi, Muhammad Nazim di kedudukan kelima, 311. Thailand masih sempat untuk menempatkan diri mereka dalam kedudukan podium dalam acara terjun sekalipun. Dan kita lihat upacara penyampaian pingat pada ketika ini yang melibatkan 3 penerjun dari Asia Tenggara. Sepatutnya kita melihat Malaysia di podium teratas, tapi apakah daya bukan rezeki kita pada hari ini. Namun tetap berbangga dengan Yong Rui Ji yang meraih pingat gangsa. ที่ทำหน้าที่มอบรางวัลในครั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและเรียนเชิญประธานกีฬากระโดดน้ำจากประเทศมาเลเซียขึ้นสู่เวทีเพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน satu demi satu mereka akan diberikan dan dikalungkan pingat masing-masing. Wakil dari universiti itu sendiri. Lokasinya di Assumption University Suvarnabhumi Campus, Samut Prakan Aquatic Center ini.
Presiden mereka sendiri yang tampil untuk memberikan pingat kepada pemenang-pemenang. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Selain เหรีย wakil ญทอง dari แด Malaysia งเป็นของนักกีฬาจากประเทศมาเลเซียได้แก่ยงวุยเจีย Second runner-up, Yeah, Yong bronze Rui medal. Jia. Award to the athlete from Dari Malaysia untuk Yong pingat Rui gangsa. ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจเขาด้วยค่ะ Terlihat Let's give him a diumumkan round of oleh applause. MC di kat venue, Yong Rui Jia, yang berjaya meraih pingat gangsa sekurang-kurangnya. Dia melakukan yang terbaik. Saya kira cuma dalam 6 terjunan itu cuma satu sahaja yang boleh dipersoalkan. Selebihnya semuanya kemas daripada Yong Rui Jia. Sebenarnya kita mengharapkan warna yang lebih baik, mungkin perak atau gangsa, tetapi harus diberikan kredit kepada Chawatwat Juntapadawan kerana terjunan 3 yang terakhir itu antara yang terbaik yang kita lihat daripada mana-mana penerjun. Dia mencatatkan terjunan dengan pungutan mati yang tertinggi sebenarnya dalam pusingan yang ketiga atau yang keempat, kalau ikut perkiraan saya. Dan Elvir Pakluntam, Singapura, emas. Singapura sudah bermula mencabar Malaysia. Selain Thailand, Elvir Pakluntam konsisten dari mula sampai habis. Strategi darjah kesukaran itu juga sempurna untuk meraih pingat emas. Dan lagu kebangsaan Singapura yang akan berkumandang di sini. Sambil itu turut diberikan juga maskot dan cenderahati kepada semua penerjun ini. Masih belum tamat perjuangan Malaysia di kolam renang untuk acara terjun ini, tetapi harapan kita dapat bangkit kerana ini adalah acara yang ikut tradisinya Malaysia mendominasi. Namun Singapura, Thailand sudah bermula memberikan cabaran. Mungkin dalam acara 1 meter papan anjal, tetapi dalam acara platform 10 meter dan juga 3 meter mungkin berbeza. Apapun tahniah kita ucapkan Singapura, Thailand dan juga Yong Rui Jia. Ladies and Pingat gentlemen, gangsa may untuk I Malaysia. invite you all to please rise to honor the gold medalist and to observe the national anthem of Singapore, performed in honor of Elvir Pakluntam. Demikian sedari dengan terjunan terakhir itu, anda dapat lihat wajah dan kejayaan Elvir Pakluntam dari Singapura yang mengetahui dia menewaskan Yong Rui Jia untuk pingat emas di situ. Perak Chawatwat Juntapadawan, pingat gangsa Yong Rui Jia dari Malaysia. Dari Pusat Akuatik University Assumption Kampus Suvarnabhumi, Samut Prakan, saya mengucapkan terima kasih kerana kesetiaan anda. Teruskan menyaksikan liputan harian Sukan C ke-33 Sukan C Thailand 2025.